Transformasi raksasa berupa dinosaur terhebat dalam dunia Power Sphera Universe. Nombor 1. Mechamato yang berubah menjadi Mecha Dino. Amato pernah menggunakan Mechabot untuk memekanaiskan kotak-kotak terpakai di sekelilingnya untuk berubah menjadi Mecha Dino. Berbeza dengan mod-mod Mechamato yang lain, transformasi ini unik kerana bahagian kepala utama di atas dikawal oleh si Power Sphera Mechabot sendiri. Manakala kepala Amato hanya muncul sebagai paparan skrin di dada, terbalik daripada mod-mod Mechamato yang lain. Sebagai robot berupa raksasa dinosaur besar, Mecha Dino boleh memuntahkan serangan berbola api melalui mulutnya, yang mana teknik ini boleh juga dipertingkatkan lagi sebagai serangan super duper ultra hyper nafas berapi. Mod Mecha Dino ini sebenarnya terinspirasi daripada Godzilla yang boleh memuntahkan atomic breath, yang juga merupakan serangan berwarna biru yang keluar daripada mulut. Yang menarik juga, Mecha Dino berlawan dengan Concho Rangers yang diinspirasikan daripada Power Rangers, yang sama juga bergabung menjadi robot besar untuk berlawan dengan raksasa besar. Lihat perbandingan mereka. Nombor 2. Boboiboy yang berubah menjadi Oboimon. Sewaktu disedut ke dalam dunia simulasi game hasil kuasa Chimobot, Boboiboy berubah menjadi dinosaur bernama Oboimon. Dalam mod ini, Boboiboy berada dalam kawalan Yonbi yang jahat. Di samping mendapat kekuatan fizikal luar biasa yang kuat, Oboimon boleh menggunakan kuasa-kuasa elemental dengan jam kuasa Boboiboy muncul sebagai lencana bulat yang terpahat pada dadanya, berfungsi sebagai sumber kuasa elemental. Selain Boboiboy, beberapa watak penting lain yang turut berubah menjadi raksasa dalam dunia simulasi Chimobot adalah Gopal, Pipizola dan juga Mamazilla. Tak perlulah kita cerita dengan terlebih mendalam tentang mereka semua. Nombor 3. Fang yang berubah menjadi naga bayang. Fang merupakan pengguna kuasa manipulasi bayang. Antara teknik popular kegunaannya adalah penghasilan naga bayang. Dalam tahap pertama kuasanya, Fang menjelmakan naga berbadan panjang bercirikan desain naga timur. Dalam tahap kuasa kedua Fang, dia sendiri bergabung badan dengan jelmaan kuasa bayangnya, menghasilkan mod separa naga bayang, dilengkapi dengan sepasang kepak yang membolehkannya terbang. Yang ini sudah bercirikan desain naga barat pula, yang bersayap. Manakala untuk tahap 3 kuasa Fang, Fang sendiri bertukar badannya sepenuhnya menjadi jelmaan seekor naga bayang besar yang memakai cermin mata ungu. Selain kemampuan untuk terbang, kesemua jelmaan naga Fang ini boleh memuntahkan hembusan api yang kuat daripada mulut dan mempunyai kekuatan serangan fizikal yang kuat. Nombor 4. Tumbosaur daripada planet Cadroax yang juga boleh dijelmakan oleh Boboiboy Rimba. Sewaktu pengembaraan Boboiboy dan rakan-rakan di planet Cadroax, mereka ada berhadapan dengan raksasa dinosaur bercirikan pokok yang tumbuh daripada benih-benih di planet tersebut. Ada yang bersaiz kecil seperti Velociraptor dan ada yang besar seperti T-Rex. Dan apabila benih tumbosaur ditanam ke dalam Power Sphera Pasubot, dinosaur gegasi yang paling besar akan terhasil, iaitu Alpha Tumbosaur yang mempunyai kuasa perosak dahsyat. Oh ya, selain itu wujud juga tumbosaur berkaki 4 seperti Triceratops. Dan apabila Boboiboy mencapai tahap ketiga elemen daun, iaitu Boboiboy Rimba, dia sendiri boleh menghasilkan tumbosaur dengan kuasanya sendiri dan mengawalnya untuk kegunaan sendiri. Senjata yang dipikulnya juga adalah belantan tumbosaur. Dan yang paling dahsyat adalah apabila Boboiboy Rimba menjelmakan banyak alpha tumbosaur secara serentak sekaligus sebagai serangan alpha tumbosaur berganda.